Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Al-Fahiri, wartawan anda pada hari ini. Hari ini kita akan menjalankan podcast kejayaan murid. Bersama saya, tokoh nilam kita. Boleh saudari perkenalkan diri terlebih dahulu? Waalaikumsalam. Nama saya Dalia Iliana binti Muhammad Sani, murid kelas 6 Najihin, Sekolah Kebangsaan Firdaus Cimomoy. Saya merupakan pemegang rekod nilam tertinggi dalam sistem AINS. Wah. Bolehkah Dalia ceritakan bagaimana minat membaca boleh terbedam dalam diri Dalia? Baik, saya minat membaca sejak kecil lagi dan sekarang ia telah menjadi hobi saya. Okey. Apakah jenis bahan bacaan yang paling digemari dan mengapa? Saya suka membaca buku cerita tentang haiwan dan banyak lagi kerana ia mempunyai keunikannya masing-masing. Saya juga suka membaca buku tentang haiwan. Apakah strategi Dalia untuk membaca banyak buku dalam tempoh masa tertentu? Strategi saya ialah dengan mengatur masa dan konsisten membuat nilam pada setiap hari. Bagus. Adakah anda merasakan lebih mudah dengan perekodan nilam dalam sistem AINS yang baru diperkenalkan? Ya, ia lebih mudah dibuat kerana semuanya di hujung jari sahaja. Okey. Apakah cabaran utama Dalia yang dihadapi untuk mengekalkan minat membaca Dalia? Cabaran utamanya ialah media sosial kerana ia boleh membuatkan saya leka dan lalai untuk membuat nilam pada setiap hari. Ya. Siapakah idola atau tokoh yang memberi inspirasi kepada Dalia dalam dunia pembacaan? Idola yang memberi saya inspirasi ialah Tun Dr. Mahathir kerana sifatnya yang rajin membaca pada setiap hari. Okey. Soalan terakhir. Apakah nasihat Dalia kepada rakan-rakan yang ingin menjadi seorang pembaca tegas seperti saudari? Nasihat saya kepada rakan-rakan supaya konsisten dan tidak berputus asa serta tetapkan target di dalam diri supaya kita terus berusaha untuk mencapainya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama.